Angelina Dennis Timban pula memilih untuk menjaga baka kucing British Shorthair yang sememangnya high maintenance dengan penjagaan rapi. Untuk bil elektrik sahaja pun 600 lebih. Memang diorang kena duduk dekat aircon 24 jam, suhu yang paling sejuk. Itulah tips utama kalau nak jaga British Shorthair ataupun kucing yang berbulu panjang. Sebagai pembiak baka berlesen, Angelina bukan sahaja menitik beratkan aspek kesihatan fizikal si bulus, malah turut memberi keutamaan kepada pemakanan dengan pembelanjaan mencecah sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan hanya untuk makanan yang berkualiti dan berkhasiat. So saya pilih makanan yang holistik punya makanan yang dibuat daripada new teknologi, itu oven bag, yang nutrisi dia sangat tinggi. Berbeza pendekatan sama ada menyelamatkan kucing jalanan atau membiak baka secara profesional, Wendy dan Angelina berkongsi nilai yang sama, memastikan si bulus hidup dengan kasih sayang dan penjagaan terbaik meskipun mereka sendiri dibelit kos yang bukan sedikit. Azurin Zainal dan Yasmin Abdul Latif, FMT.